Hello friends, welcome back to Lynn's Kitchen. Apa khabar semua? Hai kawan-kawan, hari ni Lina nak masak ubi kayu berempah. Masak berempah ya. Ubi kayu ni memang kita boleh masak pelbagai jenis makanan, especially bengkang, and then ada yang boleh goreng. So hari ni Lina nak masak berempah. Masak berempah ni yang speciality Lina yang buat ni, kita nak masukkan daun moringa. Okay, finally we are going to add daun moringa. It's one of the healthiest dish also. Okay, yang ni kita boleh makan masa tea time lah. Makan begitu je, makan begitu saja pun enak. Okay, bersama dengan teh tarik dan ubi ni, heaven. You can, if you not believe, nanti lepas dah dapat resepi, cuba kat rumah, mesti sedap. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahannya. Okey kawan-kawan, ini dia ubi kayu yang kita dah rebus tau. Okey, lepas dah rebus, kita kena lenyek kan. Yang rebus ni, kawan-kawan boleh terus rebus ataupun boleh pakai pressure cooker ya. Lina masukkan dalam pressure cooker. Pressure cooker lagi cepat. Saya letak, saya tunggu sampai 4 whistle lah. Okey kawan-kawan, yang ni ubi kayu Lina dah rebus, dah lenyek macam ni. Okey, ubi kayu ni lebih kurang 1.5 kg. Okey, then kita perlukan daun, serbuk cili kering, serbuk kunyit, and then cili kering. Kita perlukan biji sawi, urit dal, minyak untuk tumis, and then bawang. Bawang ni 2 biji ya. Bawang kita kena masukkan banyak lah. And then kita perlukan ikan bilis. Okey, ikan bilis ni Lina dah tumbuk kasar macam ni ya. And then daun moringa yang muda punya. Okey, ni dari kebun kita. And then kita perlukan garam secukup rasa. Masa tadi Lina rebuskan ubi kayu ni, Lina dah masukkan sedikit garam. So nanti masa nak tumis tu, kita kena masukkan garam ikut cita rasa ya. So sekarang jom kita tengok cara macam mana nak masak. Kawan, kuali dah panas, kita masukkan minyak dulu ya. Minyak tu kita kena letakkan banyak ya. Okey kawan-kawan, mula-mula kita masukkan biji sawi dengan dal ya. Dan cili kering. Dan kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis tu kena gaul dalam minyak. Kalau siapa-siapa tak suka ikan bilis, boleh. Kalau vegetarian, those who are vegetarian, you guys can avoid ikan bilis ya. Others all say, tapi masuk ikan bilis, you tak tahu macam mana rasa dia. Okey, then kita masukkan bawang merah. Kalau ubi kayu tu soft, yang muda punya, memang enak tau. Cari ubi kayu yang muda. Muda tu memang dia rasa taste also very nice. Okey kawan-kawan, once bawang tu dah soft, you tengok dia dah jadi brown color, kita masukkan yang serbuk cili dengan serbuk kunyit. Okey, yang ni Lina masukkan 3 sudu serbuk cili, setengah sudu makan serbuk kunyit. Masa ni perlahankan api ya. Kita masukkan garam secukup rasa. Garam tu jangan letak banyak sebab apa? Ikan ikan bilis pun dia masin kan. Nanti terlalu masin lah. Kalau tak cukup garam, don't worry. Later once kita dah mix ubi, that time also can add. Okay, sekarang kita masukkan
ubi. Kita kena lenyekkan dia masa dia panas-panas tau. Lepas keluar dari kuali ke dari pressure cooker, start lenyek. Kalau tak, dia akan jadi keras. Kalau siapa-siapa nak pedas, boleh tambahkan serbuk cili ya. Don't add now. You have to add earlier dalam minyak tu. Okay, dia kena jadi macam ni. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan daun moringa ya. Ini pun optional. Kalau tak nak letak pun tak apa, no problem. Kalau letak lagilah bekas sihat. So, mix semua, then boleh tutupkan api. Okey kawan-kawan, kita punya ubi kayu berempah ni dah ready. Okey, so boleh tutupkan api. Yang ni memang baik untuk kesihatan sebab ada daun moringa. Once in a while can eat lah. Some they said ubi kayu tu angin lah apa kan. So yang ubi kayu ni sedap. Okay, that's all. Okay kawan-kawan, kalau kawan-kawan suka resepi ini, jangan lupa untuk share sama kawan-kawan kamu semua. And like my page. Yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Okay, stay tune everyday 8 PM for new recipes. Okay, jom sekarang kita taste and see. I love this with the ikan bilis. Bau ikan bilis. So nice. Tak nak cakap apa. Sekarang I kena mix teh tarik untuk makan bersama dengan ni. Sedap kawan-kawan. Kalau tak percaya, buat kat rumah dah makan. Okey? So, jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. Hi friends, welcome back to Lynn's Kitchen. Okay kawan-kawan, hari ini Lina nak tunjuk cara memasak sweet sticky ginger chicken roast. Okay, hari ini kita nak masak chicken roast.